Dalam poin ini tuan, nak ajak adab ketika mana kita berorganisasi. Kadang-kadang arahan kita sebagai orang biasa ni bercanggah dengan arahan ketua. Tapi kita kena faham selagi mana arahan itu tidak bercanggah dengan agama, tidak bercanggah dengan syariat, tapi bercanggah dengan pendapat kita. Kita kena faham bahawasanya pandangan dan arahan daripada seorang pimpinan itu dia melihat dari sudut setiap sudut. Ulama dan ulama, ketua ni ibarat orang yang berada di atas bukit, dan ahli ataupun orang bawahan sebagai orang yang berada di bawah bukit. Yang di atas itu tak nampak semua. Bila mana dapat keluar arahan, hak bawah ni dia nampak dia ada. Maka sebab tu dalam poin ini tuan nak ajak ketika mana kita berorganisasi. Sebagaimana kita solat berjemaah pun dalam fiqh ajak apa tuan, kalau imam buat silap, kalau kita di jemaah makmum, imam buat silap, kita nak buat macam mana tuan? Kita nak tegur macam mana? Subhanallah. Bukan nanti kat dia tu sepak dia. Kalau kita tengok tuan, kalau umat Islam menghayat itulah Allah dan syariat, maka Rasulullah nak mengajarkan kita adab-adab ketika mana berorganisasi.